Apabila menyebut tentang Melaka, ramai akan membayangkan bangunan-bangunan bersejarah seperti Formosa, Christchurch dan Jonker Street. Namun, selain mercu tanda tersebut, terdapat satu lagi simbol yang cukup sinonim dengan negeri ini iaitu beca. Sejak sekian lama, beca telah menjadi sebahagian daripada identiti Bandar Warisan Melaka dan sering dikaitkan dengan keunikan budaya tempatan. Walaupun Melaka kini lebih dikenali sebagai destinasi pelancongan bersejarah bertaraf dunia, beca masih kekal sebagai salah satu tarikan yang mencerminkan sejarah perkembangan bandar ini. Kewujudannya bukan sahaja menggambarkan evolusi sistem pengangkutan tempatan, malah turut menceritakan gaya hidup masyarakat Melaka pada suatu ketika dahulu. Oleh sebab itu, beca sering dianggap sebagai elemen warisan budaya yang membantu membentuk imej Melaka sebagai bandar warisan dunia UNESCO. Untuk memahami mengapa beca begitu penting dalam sejarah Melaka, kita perlu melihat kembali peranannya pada masa dulu. Sebelum kemunculan pengangkutan moden seperti taksi, kereta dan bas, beca merupakan antara pengangkutan utama yang digunakan oleh masyarakat tempatan. Dengan reka bentuknya yang sesuai digunakan di jalan-jalan bandar yang sempit, beca menjadi nadi yang menghubungkan aktiviti sosial dan ekonomi masyarakat Melaka pada zaman tersebut. Bagaimana sebenarnya pengangkutan ini mula berkembang di Melaka? Perkataan beca pula dipercayai berasal daripada istilah Hokkien becia yang bermaksud kereta kuda. Disebabkan reka bentuknya yang ringan dan praktikal, beca semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat bandar dan akhirnya menjadi salah satu simbol penting dalam sejarah pengangkutan tradisional Melaka. Dulu memang beca ni memang penting lah pasal kita dulu pergi sekolah ke pergi pasar semua pun menggunakan beca. 25 tahun yang dulu. Namun, seiring peredaran masa, fungsi beca mula mengalami perubahan yang ketara. Selepas era kemerdekaan dan kemunculan pelbagai jenis pengangkutan moden, penggunaan beca sebagai pengangkutan harian semakin berkurangan. Walau bagaimanapun, beca tidak hilang begitu sahaja daripada lanskap bandar Melaka. Sebaliknya, ia berjaya menyesuaikan diri dengan perkembangan industri pelancongan dan bertukar menjadi salah satu produk pelancongan warisan yang terkenal. Pada hari ini, beca boleh ditemui dengan mudah di kawasan tumpuan pelancong seperti Bandar Hilir, Jonker Street dan Dataran Belanda. Pelancong memilih untuk menaiki beca bukan sekadar untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi untuk menikmati pengalaman mengelilingi bandar warisan Melaka dengan lebih santai dan bermakna. Transformasi tersebut secara tidak langsung telah menjadikan beca lebih daripada sekadar alat pengangkutan. Hari ini, beca di Melaka mempunyai nilai warisan yang tinggi kerana ia melambangkan sejarah pengangkutan tradisional serta identiti budaya masyarakat tempatan. Setiap beca mempunyai konsep dan dekorasi tersendiri yang mencerminkan kreativiti pengayuh beca dalam menarik pelanggan. Oleh sebab itu, beca terus dikenali sebagai salah satu ikon warisan budaya yang penting dalam industri pelancongan Melaka. Selain menjadi simbol warisan budaya, beca juga memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan sektor pelancongan Melaka. Apa yang menjadikan pengalaman ini lebih istimewa ialah pengayuh beca turut bertindak sebagai pencerita tidak rasmi yang berkongsi kisah sejarah dan budaya Melaka sepanjang perjalanan. Dengan cara ini, pelancong bukan sahaja melihat bangunan bersejarah, malah dapat memahami kisah di sebalik tempat-tempat tersebut. Inilah yang menjadikan beca terus relevan dalam pembangunan pelancongan warisan di Melaka. Sambil kita bawa pelancong tu, kita ceritalah tentang sejarah Melaka, sejarah Portugis, sejarah Belanda, sejarah kemerdekaan. Daripada sebuah pengangkutan harian kepada produk pelancongan warisan yang terkenal, perjalanan beca di Melaka membuktikan bahawa sesuatu warisan mampu terus bertahan walaupun berdepan perubahan zaman. Beca bukan sahaja menyimpan pelbagai kisah sejarah, malah menjadi medium yang menghubungkan pelancong dengan budaya dan identiti masyarakat tempatan. Kewujudannya hari ini membantu memastikan generasi baharu serta pelancong antarabangsa terus mengenali keunikan warisan Melaka. Oleh itu, usaha memelihara dan menghargai warisan beca perlu diteruskan supaya simbol bersejarah ini dapat terus menjadi sebahagian daripada identiti Melaka pada masa hadapan. Selepas kita melihat sejarah dan nilai warisan beca di Melaka, sekarang mari kita lihat pula bagaimana beca masih memainkan peranan penting pada hari ini. Walaupun beca tidak lagi digunakan sebagai pengangkutan utama, ia masih menjadi sumber pendapatan kepada ramai pengayuh beca di Melaka. Setiap hari, mereka membawa pelancong mengelilingi kawasan bersejarah seperti Bandar Hilir, Dataran Belanda dan Jonker Walk. Melalui perkhidmatan ini, pengayuh beca bukan sahaja memperoleh pendapatan,
malah turut membantu menggerakkan ekonomi komuniti tempatan yang bergantung kepada sektor pelancongan. Okay, kalau kita pengen beca ni, kita ada pelanggan, kita dapat duit belanja. Jadi kalau kita beli barang apa semua, jadi ekonomi tu berpusing sajalah. Semua dapat menjaga lah. Selain menjadi sumber pendapatan, beca juga memainkan peranan penting dalam industri pelancongan Melaka. Ramai pengayuh beca bukan sekadar membawa pelancong, malah turut berkongsi sejarah, budaya dan kisah menarik tentang Melaka sepanjang perjalanan. Pengalaman inilah yang menjadikan beca berbeza daripada pengangkutan lain kerana pelancong bukan sahaja melihat tempat-tempat bersejarah, malah turut memahami cerita di sebaliknya. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, industri beca juga mengalami perubahan melalui pengenalan elektrik beca atau e-beca. Berbeza dengan beca tradisional, e-beca menggunakan bantuan motor elektrik yang membantu mengurangkan keletihan pengayuh serta memberikan perjalanan yang lebih selesa pada pelancong. Penggunaan e-beca membantu meningkatkan kecekapan operasi dan pada masa yang sama mengekalkan tarikan pelancongan warisan Melaka. Tak setuju. Nanti dah tak, orang tak panggil beca lagi dah, orang dah panggil motor. Dan namanya beca ni kayu. Kalau kita kayu dah bukan panggil beca lagi dah. Penggunaan e-beca turut mengubah imej beca di Melaka. Hiasan seperti lampu LED, sistem audio dan reka bentuk yang lebih kreatif berjaya menarik perhatian pelancong, terutama golongan muda. Walau bagaimanapun, ramai pengayuh beca berpendapat bahawa elemen tradisional masih perlu dikekalkan supaya identiti dan nilai warisan beca tidak hilang akibat terlalu banyak perubahan. Di sebalik pelbagai kelebihannya, penggunaan e-beca juga membawa beberapa cabaran. Berbanding beca tradisional, e-beca menggunakan bateri, motor elektrik dan sistem elektronik yang memerlukan penyelenggaraan berkala. Jika berlaku kerosakan, operasi harian pengayuh beca boleh terganggu dan menjejaskan pendapatan mereka. Selain itu, tidak semua pengayuh beca mempunyai kemahiran teknikal untuk mengendalikan sistem tersebut, menyebabkan mereka memerlukan bantuan daripada juruteknik atau pusat servis. Yang mana yang dah berumur tu dalam 60 tahun tu ada dah 3 orang lah pakai elektrik tu. Tapi nak pasang tu modal bukan sikit, banyak juga dik. Misal kata kalau Acik dah tak boleh kayu, barulah Acik pasang tu motor lah untuk kita buat perkhidmatan beca ni. Lagi ada kudrat kita kerja lah. Kalau elektrik ni dia kalau rosak motor dia mahal dik. Motor je 1,000 lebih. Kalau yang kayu ni paling-paling kalau rosak tak mahal lah. Tukar bearing ke, tukar rantai ke tak mahal. Kalau elektrik tu kalau rosak memang mahal. Lagi satu masalah barang dia order daripada China dik. Kalau rosak nak tunggu dia punya barang sampai sebulan lebih dia punya spare part datang. Jadi ada orang tu kalau pasang elektrik dia beli lagi motor tu untuk simpanan. Nak pulang modal lagi lah. Nak beli spare yang motor yang selalu rosak tu. Kejayaan pelaksanaan e-beca bukan hanya bergantung kepada teknologi, tetapi juga memerlukan sokongan teknikal, latihan kemahiran dan sistem pengurusan yang berkesan. Dengan adanya sokongan daripada pihak berkaitan, pengayuh beca akan lebih bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi tanpa menjejaskan sumber pendapatan mereka. Apabila kita melihat kepada perkembangan semasa beca di Melaka, pendigitalan bukan sahaja terhad kepada penggunaan e-beca tetapi turut melibatkan pengenalan sistem kod QR yang semakin meluas digunakan. Sistem ini sebenarnya mempunyai dua fungsi utama yang sangat membantu pelancong. Pertama, ia membolehkan pembayaran tanpa tunai digunakan dengan hanya mengimbas QR yang menggunakan telefon pintar. Kedua, kod QR ini juga digunakan sebagai media pemantauan harga oleh pihak berkuasa di mana pelancong boleh membuat aduan sekiranya berlaku isu seperti caj yang tidak munasabah. Dalam sudut pengalaman pelancong, penggunaan pembayaran tanpa tunai melalui kod QR ini memberikan kemudahan yang sangat ketara. Keadaan ini menjadi lebih penting terutamanya bagi pelancong antarabangsa yang kebiasaannya lebih selesa menggunakan kaedah pembayaran digital. Dengan hanya satu imbasan, urusan transaksi dapat diselesaikan dengan cepat dan selamat. Sekaligus menjadikan pengalaman menaiki beca lebih lancar dan menyenangkan. Secara tidak langsung, kemudahan ini meningkatkan tahap kepuasan pelancong terhadap perkhidmatan beca di kawasan pelancongan seperti Bandar Hilir. Selain fungsi pembayaran, penggunaan kod QR juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan aspek keselamatan dan pemantauan perkhidmatan beca di Melaka. Setiap beca berlesen dilengkapi dengan kod QR dan pelombor pengenalan unik yang membolehkan pelancong menyemak maklumat pengayuh dengan lebih mudah. Melalui sistem ini, pelancong dapat memastikan bahawa perkhidmatan yang mereka gunakan adalah sah dan selamat. Pada masa yang sama, kewujudan saluran aduan yang mudah diakses memberikan rasa keyakinan kepada pelancong sekiranya berlaku sebarang masalah.
Ini menunjukkan bahawa pendigitalan bukan sahaja meningkatkan kemudahan, tetapi juga memperkukuhkan aspek keselamatan dalam industri pelancongan. Di samping itu, pendigitalan melalui kod QR turut menyumbang kepada peningkatan ketulusan harga dalam perkhidmatan beca. Melalui paparan harga yang lebih jelas, pelancong dapat mengetahui kos perkhidmatan sebelum membuat keputusan untuk menaiki beca. Keadaan ini secara langsung dapat mengurangkan risiko penipuan atau isu ketukan harga yang pernah menjejaskan imej pelancongan Melaka. Walau bagaimanapun, tidak semua pelancong melihat pendigitalan ini dari sudut yang positif. Terdapat juga pandangan kritikal terhadap segelintir pengunjung yang merasakan bahawa pemodenan beca yang terlalu berlebihan boleh menjejaskan nilai estetika dan keaslian warisan tersebut. Contohnya, penggunaan sistem audio yang terlalu kuat dan hiasan lampu yang berlebihan boleh mengganggu suasana tenang di kawasan bersejarah seperti Bandar Hilir. Bagi mereka, pengalaman menaiki beca sepatutnya memberikan suasana klasik dan nostalgik, bukan pengalaman yang terlalu moden dan bising. Oleh sebab itu, pihak berkuasa terpaksa memperkenalkan garis panduan tertentu bagi mengawas aspek seperti tahap bunyi demi menjaga keharmonian persekitaran. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa pendigitalan beca perlu dilaksanakan secara seimbang agar nilai warisan tidak terjejas. Sekiranya elemen moden digunakan secara berlebihan, ia boleh menghilangkan identiti asal beca sebagai simbol warisan budaya. Oleh itu, keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pemeliharaan elemen tradisional menjadi faktor penting dalam memastikan beca terus relevan tanpa mengorbankan keasliannya. Secara keseluruhannya, perubahan yang berlaku terhadap beca di Melaka menunjukkan bahawa warisan budaya tidak semestinya hilang apabila melalui proses pemodenan. Sebaliknya, ia boleh beradaptasi mengikut perkembangan zaman. Namun begitu, cabaran utamanya adalah untuk memastikan keseimbangan antara tarikan moden dan identiti asal beca terus terpelihara. Jika usaha ini terus dilaksanakan dengan baik, beca bukan sahaja akan kekal sebagai simbol warisan Melaka, tapi juga terus relevan sebagai produk pelancongan dalam era digital pada masa hadapan. Pelancong dekat sini datang, mesti diorang naik beca ni sekali. Beca telah menjadi sebahagian daripada identiti bandar warisan Melaka dan sering dikaitkan dengan keunikan bandar. Baca pun salah. Meningkatkan kesedaran pelancong terhadap produk pelancongan warisan yang terdapat di Melaka. Okay. Apa dok? Hello. Apa?